Ni ada apa? Teko ni ya? Mana teko? Okey, pada hadirin sekalian sudah berada di kemah sekarang. Okey, kecuali adik-adik yang mengambil pertandingan mewarna dan juga Makan dulu. Okey, para hadirin sekalian sudah berada di kemah sekarang. Dengan segala hormat Nasi ada? Nasi ada mana? Tak start lagi. Itu hari ini sponsor sedikit kepada kita menyambut bulan kemerdekaan yang akan disambut secara rasmi pada 31 Ogos dan juga Aura. Parah. Oh, Aras, cantik lah Aras. Aras, lambat lah Aras. Cepat Aras. Cepat. Cepat, YouTube. Siapa kulit dia warna oranye? Ini baju. Ya dah. Kulit dia tu warna oranye. Dia gelap. Oh, coklat. Sibuk. Okey, yang mai kat pelabuhan ni. Saya cakap dengan Tuan Pri. Di Senaka ni ramai keluarga. Tidak ada yang saya buat ramai keluarga yang duduk satu rumah ni, 2 keluarga, 3 keluarga dalam kampung. Saya kata kalau boleh tengoklah. Nah, ni otai. Taman Seri Aceh. Boleh juga. buku lali dekat dia tutup ke dia. Jadi dia buat. Badan lori kayu kecil. Sulaiman. Ada. Ya.
Syahid صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب Muhammad Hatta. Muhammad Hatta. صارت روحي حبا في المنام إليك رام كل قربا سيدي Siap dah kau? Ada 9. Lawa ni. Ada 10. Oh dah. Tangan patah. Dia kata tangan dia patah. Oh tengah orang patah. Tangan ada. Alamak, kesiannya. Cepat Ara, sikit lagi. Tangan orang patah. Sikit lagi. Sikit lagi. Okey. في المنام إليك رام كل قربا سيدي لبيك قلبي في المدينة Merdeka, merdeka. Nak masuk YouTube. Okey. Semua di pemulaan bukan. Man, terus sirah sikit. Nah, kita minta semua di sikit. Sebagai simbolik pembukaan bukan neka Cianti Taman Seraji, saya menjemput yang berhormat bagi Haji Rashidi untuk tak mana ambil gambar. Okay, 1, 2, 3. Perasmian. Tidak, tak. Oh! Terima kasih kepada Wadi dan juga Tuan Azmi pembukaan program Tekan Ekor. Okay, 1, 2, 3. Ah, sampai esok ah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang telah mengikuti semua. Siapa yang berminat sekarang? Anak-anak yang berminat, panggilan senang.
Arah duduk depan, duduk depan. Arah di depan, Aras. Oh, yo, Aras. Tama. Cakap. Fokus sikit. Beri laluan. Beri laluan. Oh, tepi Arah. Ni ambil gambar dia ni. Ni ambil gambar dia ni. Ha ni. Tak mahu pergi sekolah, nak pergi balai tu. Boleh? Nak kena buat kerja sekolah. Luang kamera handphone. Boleh? Mana handphone? Bagi tengok handphone mana. Mana siapa ada handphone? Dan semua ada handphone. Tangkap nak? Okey, dah turun. Beli. Nani. Mana nak koboi? Jadi belum menang kot Cowboy. Lepas Cik Zahir, Cik Samsul dan Cik Yunus. Pakai pun nak kiboi. Pakai spek. Pakai pun nak kiboi. Pakai spek. Okey. Dah, tokai dia main tokai ya. Aduh. Dah jadi tu. Pakai ni. Wow. Mana Aceh? Jangan buat. Pegang. Lambung tu. Nanti tak ubah weh. Tak. Satu lagi. Dua kali lagi sekali. Kena balik lagi lah. Bola ni. Pakai ni. Saya bawa sekali ya. Cikgu Rahman dan juga Cik Azhar. 2, 3. Jujur. Disqualify. Dan nak kami pecah. Tak pecah dah wah. Okey, cepat balik. Okey. Abe. Abang nak pecah sudah keluar lah. Okey, selangkah belakang. Zat. Tunggu arah anda. Okey. Yang mana dah habis sudah.
Ada dah yuk Okey. Apa? Biar apa sana. Ayo. 2, 3. Saya tengok. Dia. Alamak. Okey, tanya. Adik Nur Fatimah. Okey, tanya juga pada ibu yang menyiapkan adik Nur Fatimah Azara. Okey? Buat gambar. Okey, ini hadiah Sagwati. Okey. Adik Mujahidah. Ini hadiah Sagwati. Mana adik Mujahidah? Okey, tanya. Okey. Adik Edwin. Kenapa orang tak masuk? Cucu Kayan. Mana cucu Kayan? Dia balik tidur. Okey, tak apa. Makan nanti. Bagi hadiah saja. Kita nak jemput. Tak shoot. Puan Arifun. Seterusnya, kita tengok kali ini siapa yang ketua. Okey. Cabutan ketua yang pertama untuk fasa ketiga, Muhammad Asli bin Mat Hassan. Dengan nombor 009 mana titik? Hitam titik, batal. Kau jadi yang kecil terus. Nombor tu. Kecil dari depan. Jangan tu kecil tu. Terikir bos, terikir. Terikir bos. Okey. Seterusnya. Nur Arisa, nombor siri 0060. Adik betul kan ni? Nur Arisa. Okey, 1, 2, 3, balik dah. Nur Arisa. Ada. Coba lain. Okey, seterusnya Nur Amanda Imani 0134. Nur Amanda Imani. Betul. Dipersilakan. Hazli, Cikgu Hazli, Cik Ibrahim dan juga Cik Syarin. Mana cikgu apa ni? Ada. Sini. 1, 2. Depan berdua. Pegang gambar tu. Dia cara bagi ni cara tak ikhlas ni. Bagi ambil balik. Tempat pertama bagi bowling kelapa dewasa jatuh kepada kumpulan Encik Sarin, Encik Samsul dan Encik Adi Yunus. Dipersilakan. Zarin, Encik Samsul dan juga Encik Yunus. Cepat. Ada lagi hebat kan. Lain kali jangan bawa dia. Okey. Ini Bowling kelapa dewasa Apa ni? wanita. Cikgu Rahman untuk dapatkan hadiah
Tahniah. Okey, yang terakhir untuk cabutan bertuah. Okey. Dah tu cabut dah tu kan. Okey, nombor seterusnya nombor 2 angka juga. 3 7 Noriza binti Desa. Balik. Tak ada. Rugi. Tebuk satu bang. Ambil yang kalau dapat. Ada nak nombor ni ambil dah pakit. Kosong. 0019. Balik. Azila Ali. Mamat, tebut. Cendol. Mamat, tebut. Cendol. Boleh balik. Okey, 3 nombor juga. Iaitu 0 1 5 Cangkui 7 Helmi Hakimi. Balik dah. Helmi Hakimi 1. Helmi Hakimi 2. Apa dah bagi apa? Bagi blender. Ada 2 lagi. Asal nombor ni nak kena buat pula lah. Okey, lah ni saya nak sebut nombor 1 dulu lah. Nombor ni saya nak simpan dulu. Yang ni hadiah nombor 1. Cabut. Nombor 2 tu saya nak simpan. Lalu orang bagi nombor belakang tu kan. Kali ni kita buat dulu lah. Kita kali bagi dapat nombor 1 dulu. Tu dia pandai pilih. Tak payah saya sebut nombor 2 dulu. Okey. Kita bagi nombor 2 dulu. 0 8 6 Sama dah. Nombor berapa? 00861 0086 Tempat kedua. Tak jadi aku ni. Dah ada boleh cabut depan bandar dia bang. Pusing. Okey. Nombor cabutan ketua yang terakhir. Kipas kan? Oh, daripada kipas kuat. Tengok nombor 3 angka. 1 Angka ujung 5. Angka ujung 5. Ibrahim. Ada tak? Siapa angka ujung 5? Angkat tangan. Siapa ada? Ada tak? Siapa ada? 1 2 5 Binti Ibrahim.
boleh putih dekat-dekat ni. Tak fail. Ha? Tapi lepas tarik lepas tak tengok ah. Okey, alhamdulillah. Selesai. Selesai untuk cabutan toh kita.